Assalamualaikum semua. Saya Siti Khadijah daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Hari ini saya nak kongsikan satu lagi contoh untuk penguraikan secara manual bagi pengiraan kadar harga. Di hasil sesi ini, saya harapkan anda dapat mengira kadar harga bagi kerja penggalian tanah secara manual. Kerja penggalian tanah ni kita boleh ukur dengan menggunakan unit meter square ataupun meter padu. Kalau unit meter square ni untuk biasanya bagi kerja-kerja membuang topsoil ataupun remove topsoil yang mana ketebalannya mungkin kurang daripada 150 mm. Untuk yang lain-lain tu biasanya kita akan gunakan unit meter padu. Untuk mana-mana kerja penggalian, kita boleh gunakan jentera, iaitu menggunakan mesin pengorek ataupun menggunakan secara manual menggunakan tangan lah. Di mana kalau manual ni maksudnya kita akan gunakan perkakasan seperti cangkul, kereta tolak. Itu adalah secara manual. Dalam pembinaan kadar harga untuk kerja penggalian tanah, biasanya ada beberapa kerja ataupun aktiviti yang perlu diambil kira, iaitu satu, penggalian, keduanya pembuangan tanah, kemudian penambakan semula dan pemadatan, seterusnya membina penahan lah sekiranya perlu. Selain daripada itu, kita juga kena masukkan untung dan overhead. Kerja penggalian bagi asas pad dan tunggul tiang. Ini adalah contoh bagi kerja penggalian bagi asas pad dan tunggul tiang, di mana saiz korekan kita adalah 1.5 meter panjang, 1 darab, 1.5 meter lebar dan 1.55 meter dalam. Untuk output penggalian bagi kurang 1 meter adalah 3.5 jam per meter cube. Output penggalian antara 1 hingga kurang 2 meter adalah 4.5 jam per meter cube, di mana memerlukan pekerja seramai 2 orang dengan upahnya RM52.50 bagi seorang sehari. Maksudnya sehari ini adalah bersamaan dengan 8 jam bekerja lah. Keuntungan dan overhead kita tetapkan 25%. Bagi contoh ini ada pengiraan untuk kampus semula, iaitu di mana kosnya adalah 30% dari penggalian. Kita kira satu-satu ya. Sesekali kita akan kira kerja pengorekan bagi kurang daripada 1 meter lah. Di mana masa yang diperlukan adalah berbeza. Jadi kita kena asingkan isi padunya mengikut aras yang dikendaki. Untuk 1 meter, 1.5 meter, isi padu adalah 1.5 darab dengan 1 meter tinggi. Jadi sini bersama dengan 2.25 meter cube. Untuk pengorekan yang lebih daripada 1 meter tapi kurang daripada 2 meter, isi padunya adalah 1.5 meter darab 1.5 meter darabkan dengan tinggi pad footing tadi adalah 1.55 meter. Tolakkan dengan 1 meter, di mana 1 meter ni tadi kita dah kira dalam pengurangan yang sebelumnya. Yang ini kita akan dapat 1.24 meter cube. Jadi jumlah isi padu adalah 2.25 meter cube tambah dengan 1.24 meter cube. Jadi sini bersamaan dengan 3.49 meter cube. Sekarang kita akan kirakan masa pula. Masa untuk korekan kurang daripada 1 meter adalah 2.25 meter cube. Ni 2.25 meter cube
darabkan dengan kadar output dia tadi adalah 3.5 jam per meter cube. Okay, jadi meter cube hapus, kita akan dapat 7.875 jam. Okay, kemudian masa untuk korekan lebih daripada 1 meter kurang 2 meter adalah 1.24 meter cube darabkan dengan output tadi 4.5 jam per meter cube. Okay, meter cube hapus, kita akan dapat 5.58 jam. Okay, jadi jumlah masa yang diperlukan adalah jumlah masa yang diperlukan adalah 7.875 jam tambah dengan 5.58 jam. Di mana kat sini kita akan dapat 13.455 jam. Okey. Kemudian kos pekerja. Memandangkan untuk kerja ni tak ada menggunakan mesin, jadi kita cuma kena kira kos pekerja lah. Okey, jumlah masa tadi 13.455 jam. Kita perlukan 2 orang di mana setiap orang tu upah dia adalah RM52.50 per hari per orang ya. Per hari per orang. Jadi per satu hari tadi adalah bersama dengan 8 jam darab dengan kos untuk seorang lah. Okey, jam-jam hapus, orang-orang hapus, kita akan dapat kos saja RM RM176.60. Okey, keuntungan dan overhead adalah 25% daripada kos keseluruhan. Okey, ini akan dapat RM44.15. Okey, jadi jumlah kos kita, kos untuk pengorekan adalah RM176.60 tambah RM44.15. Jadi jumlahnya tadi adalah RM220.75. Okey, kemudian kita ada kambus kambus semula. Di mana kos kambus semula ni adalah 30% daripada kos pengorekan. Di mana 30% daripada RM220.75 adalah RM66.23. Okey, jadi total jumlah keseluruhan kerja pengorekan adalah jumlah untuk kerja pengorekan tambah kambus RM220.75 tambah dengan RM66.23. Okey, di mana total dia akan dapat RM286.98. Okey, kita nak kadar harga bagi 1 meter cube. 1 meter cube adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan kerja korekan RM286.98 bahagikan dengan jumlah keseluruhan isi padu kita 3.49 meter cube. Jadi kat sini kita akan dapat RM82.30 per meter cube. Okey. Okey, memandangkan untuk contoh ni tiada penggunaan mesin, hanya pekerja saja. Jadi kita cuma kira untuk pekerja saja.
Okey, sekian dulu daripada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua.